sebab kenapa Jepun suka datang dan duduk menetap dekat Malaysia. Nombor satu, of course, sampai hari ni dekat Osaka World Expo, makanan terbaik dan tersedap yang dirating dekat Jepun sekarang adalah makanan daripada Malaysia. Roti canai, babe. Sebabkan tu, antara reason pertama Jepun suka datang Malaysia sebab makanan kita sedap, lazat, enak dan boleh dimakan oleh mereka. Siapa yang boleh tolak? Nasi lemak, sate, roti canai, laksa. Dengar pun dah sedap. Ingat Jepun tak trio ke? Nombor dua, kos hidup yang rendah. Sebenarnya kalau compare rumah dekat Jepun dengan rumah dekat Malaysia, rumah mewah dekat Malaysia jauh lebih murah daripada rumah mewah dekat Jepun. Dekat Jepun dengan harga yang sama mungkin dapat rumah yang sangat kecil dan sangat buruk, usang punya rumah. Tapi dekat Malaysia, you boleh dapat kondo sebelah KLCC. Nombor tiga, cuaca tropika. Kita ni just nice berada dekat garisan khatulistiwa. Jadi kita panas sepanjang tahun dan Jepun suka benda tu. Hidup kat negara sejuk yang ada salji ni, pergi melancong boleh lah. Tapi kalau hari-hari buka pintu negatif suhu dia, tak boleh hidup, babe. Nombor 4, orang Malaysia ramah. Ini confirm. Penuh dengan senyuman, murah dengan pertolongan. Orang Malaysia sangat mudah didekati dan sangat ringan tulang untuk bantu jiran-jiran. Kita memang dah terkenal penuh dengan cinta. Sampai Jepun pernah bagi tahu, Malaysia ni koi ga aru. Dekat Malaysia penuh cinta. Nombor 5, bahasa Inggeris yang meluas. Tahukah anda ada seorang ibu daripada Jepun datang belajar bahasa Melayu dekat Cakap Jepun Academy setiap minggu disebabkan dia hantar anak dia masuk ke sekolah international school dekat Malaysia di Shah Alam. Bila kita tanya kenapa, dia kata penguasaan bahasa Inggeris anak dia sangat penting dan dia nak anak dia dapat menguasai bahasa Inggeris dengan environment yang baik dan dia pilih Malaysia untuk sebab itu. Bangga tak? Kan dah ramai Jepun yang suka datang Malaysia. Kalau jumpa mereka, best tak dengar mereka bercakap. Tapi kalau you boleh tegur dan boleh mingle around, boleh bercakap dan bantu mereka, kan lagi best. Sebab tu Cakap Jepun Academy, kita buka satu program khas untuk asas komunikasi je. 3 bulan kos, you dah boleh bercakap bahasa Jepun insya-Allah dengan baik. 24 jam sahaja kelas tersebut akan berlangsung. Tapi the best part, anda boleh berkomunikasi dengan Jepun di mana-mana sahaja lepas itu. Dan seat yang kita tawarkan untuk program ini terhad is a signature program daripada Cakap Jepun Academy yang kita kembalikan selepas 5 tahun kehilangan kos itu. Siapa berminat untuk register, boleh tekan link untuk sama-sama kita belajar bahasa Jepun, mulakan perjalanan menguasai bahasa Jepun dan berkawan dengan Jepun di Malaysia. Guys, tahu tak, cewek dan cowok Jepun sekarang ni sangat suka orang Malaysia. Grab lah peluang tu.